Yang terbaik yang kita lakukan pada pagi Aidiladha adalah menyembelih haiwan korban. Jadi lebih baik tak ada baju raya. Kalau baju raya satu keluarga, kita dah keluarkan duit. Kalau ayah kan beli baju raya satu keluarga, harga sampai 300-400. Okay. Itu kan dah dapat satu bahagian korban. Satu bahagian korban itu boleh untuk satu keluarga. Cuma nanti namanya letak nama ayah, maka dia akan merangkumi satu keluarga. Itu jauh lebih baik dan lebih afdal daripada beli baju raya. Nanti kadang-kadang ada lagi persiapan raya. Persiapan raya berapa? Yang nak buat biskut rayanya, ketupat, lemang apa semua tu ratus-ratus. Jadi daripada kita buat persiapan raya yang ketupat, rendang, biskut raya semua tu ratus-ratus, bahkan kadang-kadang sampai 1,000, maka jauh lebih baik kita korban tu. Kita dah pernah sebut sebelum ni kan, usahakanlah supaya setiap tahun kita korban. Dan kita kalau kita rasa banyak duit tu nak keluar sekaligus, kumpul bulanan. Ini kita dah pesan daripada tahun lepas. Siapa tak buat lagi tahun ni, insaflah. Mohon ampunlah pada Allah. Entah dosa apa kita buat yang sampai susah sangat nak beramal. Dan jelas-jelas Nabi kata inilah amalan yang terbaik. Baik, itu sunat-sunat yang kita perlu lakukan. Dan kemudian kalau yang haiwan korbannya dekat, kita boleh menyaksikan sembelihan haiwan korban tu, darahnya tumpah ke tanah.